Hari ni kita baru masukkan Daiwa Tatula, mesin second hand ni geng. Mesin second hand, siapa-siapa yang berminat nak pakai Daiwa Tatula, korang kena tengok dekat sini geng. Harga dia memang murah-murah. Bawah RM1,000 korang boleh dapat mesin dengan rod guys. Dan rod dekat sini bukan rod biasa-biasa, tapi rod ni paling terbaik yang kita pernah buat. Rod Yamato Hashira tahun 2025. Jadi dekat sini guys, mesin ni Daiwa Tatula ni 33 second hand, rod pula 33 baru. Jadi untuk set ni korang akan dapat mesin Daiwa Tatula dengan rod Yamato Hashira rod Yamato Hashira baru. So dekat sini harga dia aku dah siap tulis dekat bawah tu. Jadi sebelum aku tunjuk barang ni dekat korang lebih detail, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai, alamat dekat atas tu, Orchid Tiga Kelang. Kalau nak beli set ni, korang boleh screenshot whiteboard ni, lepas tu korang whatsappi kita orang pada nombor yang tertera. Jadi yang pertama kita ada Daiwa Tatula 150L kayuhan kiri tahun 2024, ratio 6:1. Ni geng, ratio 6:1, size 150. Yang ini buat kolam memang sedap geng. Aku boleh cakap dengan korang, kalau baru ni setup ni aku dah jual beratus set dah aku dah jual. Tapi ni ada second hand, harga dia murah sikit guys. Kalau baru harga dia lebih kurang dalam 1,200 macam tu. Ini second hand harga dia 900, harga boleh nego lagi. Ratio 6:1 memang baik. Lepas tu untuk rod pula guys, ada one piece ada two piece, panjang 6 kaki, memang spek kolam, muara, main tasik pun okey juga. Line dia 615. Ada one piece ada two piece, korang boleh pilih. Cincin semua Fuji, nak buat air masin pun tak ada masalah. Ada warranty 1 tahun. Jadi yang kedua guys, kita ada Daiwa Tatula, ratio 6:1, size 103HL tahun 2020 guys. Ni tahun 2020. Yang ini pun kolam pun memang sedap. Ini saya tak kolam ni guys. Siapa yang nak main kolam tu, nak main kolam Sea Lion ke, kolam SSG ke, tak ada masalah. Nak main heavy boleh. Yang ini setup medium heavy. Line 615 juga sama. Condition mesin korang boleh tengok kita dah test mesin ni sebenarnya. Dia punya kayuhan dia kan, reeling dia, lepas tu dia punya braking, drag dia, lepas tu bearing semua cun, memang tak ada masalah. Untuk Daiwa Tatula yang tahun 2020, ratio 6:1, harga dia 850. Kalau korang nak ratio laju sikit, kita ada ratio 7. Ada dua model ni, tahun 2020 ni ada dua model, ratio 6:1 dengan ratio 711, harga sama 850. Dua-dua condition sama cantik, sama baik guys. Korang boleh tengok condition mesin memang lawa. Jadi kalau korang rasa nak beli depan-depan, korang boleh datang alamat kedai kita dekat atas tu, Orchid Tiga Kelang. Kalau korang nak beli secara online, maksudnya nak kita post, korang boleh screenshot whiteboard ni, PM kita pada nombor yang tertera ataupun terus datang kedai. So macam biasa guys, kalau korang berminat, korang roger je. Dan kami juga menerima track in race dan road. Sekian, terima kasih.